kecil. Aku nampak spark. Binatang kecil tu kan? Bukan. Dia macam spark lampu flash kat situ. Sebab yang si 02 kat belakang tu ni. Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. So, hari ni aku tidak keseorangan lagi. Nampak aku dah cameraman sekarang. Cameraman, sila kenalkan diri. Saya Izham. Tunjuk yang belakang-belakang. Yang ini Elmi. Okay, sambil jalan aku akan ceritalah berkenaan Mall Glen Mary ya. Zaz dengan Am. So kita akan masuk. Sebab gunakan lampu dia, lampu dia terang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seorang lagi member kita orang dah kat dalam. Dia jalan seorang. Dia try seorang. Aku live ni, aku live. So ni lah kawasan ni. Masuk ni. Mall yang sedia. Sini laluan dia. Laluan Okay guys, ini sorry tadi. Sekarang aku berada di mall apa tadi aku sebut. Glen Mary Mall, ya Glen Mary Mall. Okay, kisah Glen Mary Mall ni, dia sebenarnya belum sempat buka lagi guys. Kalau siapa yang tak tahu lagi lah, dia belum sempat buka lagi, dah terbengkalai. Lebih kurang 20 tahun 20 tahun lah macam tu. Tak boleh buat live. 04 kat mana? 04 bawah. Berani dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini aku rasa tingkat 1. Ini tingkat 1 rasanya. Rasa tandas dia ni. Bawa sana. Oh, ni tandas. Sini ada tangga lagi ya. Kita cuba pergi sana. Ada anjing ah.
Guys. Okay, nak berpecah ke? Hello? Nak berpecah? Ikut. Dua-dua. Nak pecah? Pecah dua-dua? Ha? 04 ke aku? 04, 03. Pecah? Ah. Lepas tu jumpa balik kat mana kat sini? Ah, boleh? Sini. Jumpa sini. Ha, jadi apa-apa jumpa kat sini balik. Siapa? Ikutlah siapa-siapa. Kau dengan dia? Siapa? Aku dengan kau. Aku ada dengan sini kita kamera. Orang stay 2, orang stay 2. Okay. Okay, aku dengan dia 02. Okay. Diorang dua. Kita orang gerak tu lah. Okay. Alright. Walkie-talkie. Okay, ada. Frequency mode. Diorang kat sana. Harap sini ada tangga macam tadi ya. Ada. Tinggi ya. Dam. Bahayanya. Okey. Mak ada mau pokok dah. Ini apa? Alah, anjing. Ada anjing di hadapan. Aduh, mana anjing ni? Kecoh lah kau. Apa? Macam tak ada lawan kat situ. Ada tapi tak ada laluan. Ni paling atas ke ni? Tengok dia view atau view dia.
Teruk sangat ni. Kau nak kencing macam? Nak kencing? Dah. Oh, datang ni. Oh, dah lagi. Kata. Oh. Guys, jangan bawa anak-anak ke sini ya. Sebab mall ni atas 18. Oh, tu dia view. Push. Hati-hati depan ni. Bahaya kat sini, bahaya. Oh, agak bahaya sini. I love this. Ada pengadang. Hai. Kenapa? Tak boleh masuk sana. Tak ada apa. So the more. Banyak tempat dulu. Salah. Oh, sana. Ayo dong kat sini lagi. Lagi kat mana? Belah sana. Belah sana belum ni. Memang kecil ni juga. Damn.
Tak tahu nak gimana ni. Agak besar kan? Dia punya walnya dia macam kecil. Mana si 02. Oh, sini dah. Buat apa bang? Lagi memasak. Baik ya, siapa lukis ni? Halo semua. 01. Apa tu? Jom ikut aku. Semua. Dekat mana? Dekat ni lah, nampak Lampung. Mana nak pergi seorang? Sebab kalau pergi seorang macam kerik-kerik. Ni tempat tadi ke? Tadi sana. Tapi tangga ni macam, alah, semak sangat pula. Kau ada binatang. Oh ya, ke bawah. Mana ke bawah? Kecil aja. Alah. Tak banyak sangat keluar. Pergi sambung. Mal dia kecil je. Dah atas sampai? Dah, sampai atas. Oh ya, atas naik ke mana? Tapi yang paling atas dia semak gila. Tak masuk ada anjing pula tu. Ada anjing atas? Paling atas. Oh. Okey. Sebab kata member aku mall ni kecil je. Sebab dia dah sampai atas. Aku sampai atas ni. Aku bawa explore punya bawah. Aku sampai atas ni. Tak tahu adik cakap adik keluar. Buka mata je, nampak pagi. Tapi macam nice lah kat atas tu. Jom lah. Kat atas tu macam nice lah. Ikut sana, kena ikut sana. Jom. Tak rasa nice ke kat atas? Tak. Boleh. Jom. Boleh. Jom. Nak pegang? Boleh? Abang. Handphone dia. Ikut. Kau. Sekarang pun baru pukul 12 ni. Baru pukul 11.47.
Kat sini. Kenapa aku? Kat sini. Aku nampak spark. Macam binatang kecil tu kan? Bukan, Lampu. bukan. Dia macam spark lampu flash kat sini. Sebab yang si 02 kat belakang aku lagi. Tak boleh. Kalau apa? Dia macam flash, spark. Spark ni. Hati-hati Abang dengar apa bang? Saya tak dengar apa-apa bang. Itu si ni Aziz. Saya nak dia. Sebab tak dengar apa-apa. Kalau tempat. Aziz ada lampu. Ada lampu kan? Tak pasti lah. Apa lagi lama? 04. Sampai kita orang semua dekat atas kan? Ya. Hati-hati. Ini mungkin tingkat mana? Hati-hati jalan. Pandang bawah. I see. Atas dia ni. Jom. Ni. Tapi awak dia punya spring sedap. Gravity. Kan, respon gravity. Memang sedap. Hati-hati ya. Hati-hati ni. Tengok bawah. Hati-hati. Tangga ni bang. Ni nampak ni. Hati-hati ni tak ada ni. Ini memang bahaya lah. Dia tak ada Potong. So kalau korang nampak yang ada lampu ni, yang ada lampu ni, belakang yang ada lampu ni bangunan Proton. Jalan dia pun hati-hati. Tak boleh ni, tak boleh dah. Tak boleh dah. So guys, kenapa aku kata dia tak sempat, dia tak sempat lagi nak buka dah terbengkalai. Yang aku dengar cerita, sorry aku dah lost. Macam ada lebat putih ni. Aku rasa dah tingkat atas sekali rasa. Tingkat atas sekali dah. Dah habis lah. Agak bahaya kat sini. Bahaya sikit. Okay guys, sambung. Tadi sampai mana? Kontraktor. Sampai Tak ada besi tangga. kontraktor yang buat mall ni banyak kali tukar-tukar sebab setiap kali nak buat ada gangguan. So sebab tu lah modal banyak habis dekat kontraktor lah. Sebab tu tak dapat teruskan. Sebab kontraktor tu kan sebab kontraktor Pasal borong tadi kan. Tapi borong putih kot. Apa ni? Burung hantu. Owl. Ada ke borong putih? Ada? Dia warna putih lah. Oh ya. tukar-tukar kontraktor dan Oh, saya curang. tukar-tukar kontraktor semua sampai Serahkan dia dengan tu. Nikmati
Mall Glen Mary. Takut ketinggi. Oh, yang ada anjing dekat bawah sikit. Aduh, lupa pula. Ni aku tak boleh nak masuk. Tapi aku letak kamera je. Aku sumbat kamera je. Korang tengoklah apa dah. Ya. Basement ni. Kita orang dua turun tadi. Terserempak basement pula. Punya anjing ke? So nak balik, kita kena atas tu balik. Apa tu kita ada tangan kat sini? Ada tangan kat sini? Ada. Oh, yang tadi. Jom. Apa? Jom. Tak, tadi memang berair. Oh, dia sampai. Takut ada orang kat kelihatan itu. Yang boleh Itu semua. Yes. Itu saja untuk kali ni. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.